Hari ni kita nak makan roti puri bersama chicken fajitas. Rasa dia pedas, berempah, manis-manis bawang tu. Uish, memang sedap guys. Jom kita masak chicken fajitas. Okey, mula-mula sekali aku potong ayam kecil-kecil. Ayam ni aku pakai bahagian chicken chop tu tau. And then kau peraplah ayam ni selama 30 minit. Ikutlah apa yang aku dah tulis kat description tu. Jangan derhaka tau. Letak bahan perasa, letak minyak sikit, and then biarkan selama 30 minit. And then dah lepas 30 minit, kau panaskan minyak, kau panaskan kuali, and then kau masak ayam yang kau perap tadi tu selama 3 ke 4 minit. Agak-agak ayam tu dah garing sikit dan nampak masak, korang campak je bawang holland, capsicum, cendawan dan sedikit air untuk kuah-kuah lah sikit. Takkanlah kering-kering kan. And then sambung masak dalam 3 ke 4 minit untuk masakkan sayur-sayur tadi tu. Chicken fajitas pun dah masak. Jom kita masak Tisha's roti puri. Jangan risau, produk ni halal tau. Pastikan minyak korang tu panas sebelum korang letak roti puri ni. And then jangan lupa korang kena siram minyak panas tu dekat atas roti puri ni. Barulah dia kembang elok. Korang balik-balikkan and then dah siap.